Okay, kita add to cart dulu. Dia add to cart warna putih. So, kita add to cart warna putih juga. Kita nak yang Sfera. Oh, Sfera. Okay, add to basket. Studio light. Mic stand. Dan juga I think like this one is Gojo Dog fans yang ada kamera tu. So guys, so ini tempat yang kita akan, space yang kita akan buat mini studio tu. Jangan bagi dia masuk. Masuk letak pula. Sekejap. Ever ambitious, L for luar biasa. Y for yes girl, tak pernah putus asa. I for artist, N for next level diva. I for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa. A-L-Y-A-N-A. Semua pakai dalam satu nama. So guys, so ini tempat yang kita akan, space yang kita akan buat mini studio tu. So basically dia dekat ruang tamu. So besar lah sikit. So bukan setakat untuk dia recording ke apa. Ini sesuai juga untuk kita orang buat konten. So ni saya akan hias. Kita akan cari wallpaper. And then sepatutnya asal planning saya adalah sekejap je nak buat ni kat area sini. Cumanya dia macam kecil. So lampu ni saja pun dia dah orang cakap dah ambil space. Nanti nak letak lagi barang-barang apa semua ni memang tak sesuai lah kat sini. So saya ubah jadi space tu dekat sini. So tunggu sampai habis video. Okay, so yang ni wallpaper yang saya dah cari. So total semua ni adalah berapa keping 30 keping. And then dia telan modal dalam RM80. So ni saya beli kat kedai RM2 je, kat Eco Shop. So ni sizing je lah. Ni saya suka sebab dia macam foam sikit. So nampak lawa sikit lah dia punya texture tu. So let's go, kita pasang. A few moments later. Finally, saya pun dah siap hias kita punya mini studio. So kalau korang nak tengok, korang kena tunggu sampai habis video ni. Allah Akbar, sampai habis video ni. Saya penat sangat dah ni. So belakang ni saya ada projector kan happy birthday lah. So nanti dia masuk dan dia tengok sekali dengan kita punya mini studio. So first kita akan call dulu Aliana Suhaimi ni. Dia dah dekat mana? So sekejap ya. Mengah. So kita call dia dulu. Hello? Kat mana dah? Saya ada dekat roundabout ni. Sikit lagi nak sampai ni. Dah siap dah ke? Kata nak pergi makan. Dah siap dah. Tunggu awak je. Nanti awak dah sampai depan rumah bagi tahu nanti awak siap sampai depan rumah. Okay, bye. So apa-apa pun sebelum kita makan, kita bagi dia dulu tengok mini studio kan. Apa guys? So saya buat ni, saya tak tahulah, bertangan tak berseni. So kita tunggu je lah apa Aliana Suhaimi punya reaction, our birthday girl punya reaction lah hari ni. So nak tahu reaction Aliana Suhaimi, sama-sama kita tunggu sampai akhir video. So yang ni saya tunggu dia chat lah, dia sampai kat mana. So roundabout ni actually kat depan tu, dekat roundabout dekat depan motor orang ni. Asal dia U-turn kat situ Syak dia sebab dia seorang. Sebab hari ni saya cuti. Patutnya biasa hari nyak, tak boleh baca hari apa. So biasanya kita orang akan off di hari yang sama. Cumanya hari ni dia kena pergi kerja sebabnya
dia punya supervisor sampai. Mana dia ni? Lama sangat lah. Lawa guys. Lighting lagi. Mana lighting? Gitu. So kita hanya menunggu chat daripada Nur Aliana Suhaimi lah. Manalah dia agaknya ya. Sama tak? Zaman guru baik sekarang ni. Kau dah membesar dengan jayanya. Ini nampak tau, effort tau. Kalau aku tengok reaction ni biasa-biasa je lah. Budak tu memang nak kena. Ini first time. Ini bukan dalam saya punya bidang actually. Apa yang sebut ni bukan dalam saya punya bidang. Cumanya orang cakap nak tunjuk effort saya tu. So yang ni saya nak bagi dia semangat balik actually untuk involve balik dalam dunia music. And then also kita orang punya YouTube lah. So kita punya Aliana Suhaimi dah sampai lah guys. Sekejap. Kita jangan bagi dia masuk. Pasal aku letak pula. Sekejap. Assalamualaikum. Rekod apa? Saja-saja rekod. Saya nak bagi hadiah kat awak ni. Ya apa pula? Hadiah apa? Sekejap. Apa pasal pula tak sihat? Oh my god! Abuk. Okay. So, hadiah dia. Oh. Okay. Hadiah dia. This one. Ada apa? Hadiah video je. Saya tak ada duit nak beli buah hadiah. Awal sangat masalahnya. Hari ni berapa bulan? Belum 17 lagi. Tak apalah, saya nak bagi tahu awak. Bagi saya nak bagi tahu awak awal-awal yang saya gaji ni tak ada duit nak beli apa-apa. Itu je saya boleh bagi. Tak sih. Apa yang tak tahu? Okey. Lah, kata dia lebih. Okey, kuatkan volume dia. Dia beli dah ni. Kau apa dah kata nak makan? Sabarlah makan kat datang lari. Assalamualaikum Sini. Saya ni jenis yang tak suka meluah. Dengan arti kata lain, tak pandai nak susun ayat untuk gambarkan apa yang saya rasa. Yang saya tahu, diam, dan diam. Tapi, bila berkawan dengan awak, saya dah tak jadi macam tu. Kalau boleh, saya terpijak semut pun cerita juga dengan awak. Terima kasih sebab dah ubah saya jadi orang yang pandai hargai diri sendiri. Sebab kata awak, kalau tak ada orang yang sayang kita, biar kita sayang diri kita sendiri. Hal itu awak ikat balikkan memori kita dulu sini. Saya nak cerita satu benda dengan awak. Kalau nak tahu, waktu awak awal kenal awak, saya fikir awak ni nak berkawan dengan saya sebab nak jual ubat semata-mata. Tapi spekulasi ni jadi sebab masa dalam bas, ingat lagi tak awak telan banyak betul ubat. Lepas tu cakap, ubat ni elok untuk mak awak. Dalam hati saya, budak ni. Tapi rupanya saya terlalu awal buat kesimpulan. Tahu-tahu budak yang nak jual ubat tu dulu yang ada susah senang saya sekarang. Semua spekulasi tu bernoktah lepas saya aksiden. Tak perlu saya ceritakan, cukup awak tahu yang saya sangat-sangat berterima kasih atas ihsan awak bantu saya, walaupun masa tu kita bukan kawan rapat lagi. Dari situ kita start kerja sama-sama
cari duit sama-sama dari bilik sewa atas kedai sampailah ke rumah yang sekarang. Jujur, ke depan hari saya tak tahu apa yang akan jadi dengan kita. Cuma saya yakin sahabat yang baik takkan hanya berkata manis di depan, tapi dia dengan orang lain di tikam belakang. Jadi andai ada salah-salah, maki je macam biasa. Tapi bonde mai singa, semoga terus maju jaya. Harap hadiah dari saya ni akan jadi semangat untuk awak capai impian awak. So terimalah sebuah mini studio yang tak seberapa daripada saya. Nampak kan? Cuba bercakap je lah. Kalau cakap Ni studio. Yalah. Ni studio apa pula? Kau buat apa ni? Seharian orang tu aku check kau tak reply oh. Busy. Nak tengok ah. Baru terima kasih lah. Atas baru lah beraya. Paling banyak beraya kat sini. Kau buat kerja apa sama beraya ni? Oh, basahnya beraya. Tunjuk So, jom tengok sebelum kita pergi makan, kita pergi tengok dulu hadiah birthday awak. awal sangat lah birthday. Biarlah tak sempat, nanti banyak pekerjaan yang lain. Jom. Tutup kereta dulu nanti. So nanti ya makan ni? Kita masuk rumah dulu, dah Kita selesai. dah ada siap-siap dah western. Apa dah tak sempat. Mana sempat, tengok dulu. Ui. Dia ingat kita ni ada kaki 8, tangan 8 agaknya. Siap suruh masak lagi. Dah ready ke? Pejam mata dulu. Macam mana? Pejam mata dulu. Nak pejam mata dulu. Okay, masuk kerja. Buka lah. Okay. 1, 2, 3. Okay, buka mata. Wow! Tengok yang putih tengok dulu. Rumah dapur sekali kemas ni. Gila lah. Tengok ni yang penting. Awak bersih dah. Oh mas, berapa lama kan? Berapa lama yang kau tak chat aku tu. Aku tak reply tu, yang ni lah aku buatnya. Tapi itulah nampak ni, saya tak sampai. Awak tu. Okay, ni saya beli langsir. Hari tu kan ada yang balik kerja tu kan. Nah, inilah sebenarnya. Patut lah. Alah, tak ada nak So kat mana barang-barang ni? ada lah. So this one. Okay, satu lagi. Ini kan awak nak kan? Sabar jap. Puas tak? Ni mak ada. Kau ni. Apa dalamnya? Okay. Tak ada sebenarnya. So itu saja untuk konten kan. Ada apa-apa ucapan tak? Apa-apa ucapan tak ni saya dah buat dah ESZ Studio. So kita boleh record kita punya konten kat situ. Kita boleh recording. Ibu bersemangat lah datang ni. Nak buat apa? Nanti masuklah apa-apa audition boleh masuk dah. Ni ada mic dah. Background pun dah cantik. Yang penting TV kita 100 inci. Hilang dah weh. Hilang dah sebab ni buka cahaya kan. Kita dah buat. Okay. So yang ni saya sambung actually panjang betul. Happy tak? Happy sangat. Sedih. Apa benda dekat-dekat sangat ni? Tolong jangan rakam. Apa ucapan? Penat tau saya buat ni. Terima kasih. Itu je. Terima kasih je. Tak sihat. Nanti kita makan tombol 17. Apa? Awak belanja. Yelah, saya dah habis kat sini. Berapa rata habis? Nanti lah belakang kira lah.
Bila masa kau? Ya, yang penting dia punya harga tu tak adalah sampai harga dia melebihi hadiah awak hari tu. Yang ni Balik. Boleh lah buat kata kamu tu banyak-banyakkan lagu. So guys, I think like ini je konten kita pada kali ni. So ini our birthday girl. So semoga YouTube dan juga career kita yang kita cuba nak capai tu menjadi. So tak payah nak malas-malas buat konten dah. Duit dah habis banyak ni kena cari. Modal banyak keluar. Modal dah banyak keluar. So kena cari modal balik. So itu saja daripada saya. Dah selesai saya punya orang panggil apa? Ambil alih tugasan mengambil alih YouTube channel Aliana Suhaimi. So memang video ni agak tak teratur lah. Sebab saya seorang nak kedai tu nak kena angkat meja lagi seorang. So memang tak teratur lah. Basically memang tak teratur lah. Benda semua tu nanti pandai-pandai lah awak edit ya. Nanti kita bagi editor. Nanti kita bagi editor. Sebab saya memang masa actually saya ada video sikit. Cumanya saya terlalu sopan bila pakai kamera. So dia take time. So saya nak kerja tu cepat untuk siapkan semua tu. So saya tak record. Tarik sampai tadi saya call awak. Itu nasib baik saya call awak tak sampai depan lagi. Patutlah hari ni chat dia tak reply yang macam benda perempuan ni. Tidur mati pun apa. Okay, tu je. Terima kasih. Happy. Tapi saya kalau dah sakit ni tak dapat nak buat reaction lah. Saya salah timing sebab biasa tak tahulah pula awak semua. Oh ya, saya tak call awak hari ni kan. So itu saja konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe sampai kita orang dapat 1000, dapat jana income, dapat balik cover modal ni. Yang cover modal subscribe bagi 1000. Jangan kalau ada iklan, ada iklan. Tak ada iklan lagi lah yang ni. So apa-apa pun itu saja konten kita pada kali ini. Assalamualaikum.